Hai korang, untuk minggu ni selamat datang ke Perfect Cat Stitcher Mode by Power Cat. Minggu ni kita pergi lagi ke rumah kucing, jumpa kucing-kucing ni semua. Nak tahu apa nama rumah ni, kita akan borak dengan tuan rumah sekejap lagi. Inilah tuan rumah dia. Boleh kenalkan diri tak? Okey, nama saya Nurul Ain. Saya daripada SI Home Shelter. SI Home Shelter stand for Seroja In. And then kita dekat sini kita ada dalam anggaran 300 lebih ekor kucing. Ada 300 ekor kucing kat sini tau. So basically saya nak tanyalah, Seroja ini macam mana dia bermula? Orang kadang macam kalau kita berniaga sebab kita nak berniaga. Tapi kalau kucing ni macam mana bermula dia? Mungkin tiba-tiba dapat ilham nak jaga kucing ke, atau sebelum ni keluarga awak jaga kucing ke, macam mana Nurul? Okey, kita bermula daripada awalnya kita dapat tahu yang ada pihak majlis yang menangkap haiwan-haiwan jalanan akibat daripada aduan orang luar lah. So waktu itu kita pergi ke pound menyelamatkan mereka. The minimum amount yang kita selamatkan dalam satu minggu kurang is 20 ekor, dan paling banyak yang kita pernah keluarkan dalam satu minggu sahaja is 50 ekor. So majority kucing-kucing yang ada dekat SI Home Shelter adalah daripada pusat kurungan yang kita keluarkan kucing ni lah. Okey, kalau boleh ingat lah kucing-kucing yang terawal tu apa nama-nama yang awak letak? Banyak. Kalau kucing terawal yang saya ingat Adan. Adan seekor kucing yang berisi lah. Kucing gemuk. Apa lagi macam-macam lah, saya lupa sebenarnya. Faham. Okay, terlalu banyak. Tapi banyak. kalau yang ada sekarang saya ingat lah. Ada some of them yang saya kenal lah, sebab senior cat memang kita kenal lah. Faham. So dalam 300 ekor kucing ni nama ada ke? Diorang ada nama ke macam mana? Ada yang tak ada nama. Untuk yang baru-baru memang tak ada nama lah. Ada yang ada nama. Kita bagi cabaran kat tuan-tuan rumah boleh tak dinamakan 10 kucing yang ada kat sini? Tarik nafas Nurul. Okey, saya namakan, saya bagi nama kucing-kucing saya yang buta. Yang buta? Yes. Okey. Kucing-kucing buta namanya? Buntal. 500. Nama 500? Nama dia 500. Okey. Ada sejarah dia kenapa saya bagi nama 500. Nanti kita borak pasal tu. Okey, lagi nama tiga? And then buntal 500 Miracle. Yes, Miracle. Keajaiban. And then Dante. Dante ataupun nama lain dia Princess. Okey. Lepas tu nombor 5. Steve. Steve. Okey, lagi nombor 6. And then apa lagi alamak saya dah blur pula. And then Merdeka. Merdeka ni saya selamatkan dia. Mula dia berulat waktu tu hari Merdeka. Malam Merdeka saya selamatkan dia. Malam Merdeka pergi jalan-jalan terjumpa lah ni. Orang yang bagi tahu. Orang mesej dekat saya masa tu dalam pukul 11 lebih. Orang mesej saya, and then nak dekat pukul 12 dah saya ambil dia. Faham. Yang tu kita akan borak lagi. Okey. Merdeka lagi. And then Onion Kachi. Yes, Onion Kachi dia saya ambil daripada, sebab dulu masa saya selamatkan dia tahun 2014 ke 16 saya tak ingat. Masa tu anak saya baru lahir. So anak saya suka tengok Astro Ceria. Dia ada satu movie tu dia suka cakap kaci-kaci lah. Saya ambil daripada movie tu lah. So masa tu saya selamatkan dia. Dia lumpuh. Separuh badan. Masa saya selamatkan dia kurus. Sekarang dia dah gemuk. Dia lumpuh separuh badan. Siapa lagi dah 7 kan? 7. Nama awak tak ada? Ain tak ada? Babang Tuyap. Babang Tuyap. Baba Tuyap. Babang tu stand for abang. Babang Tuyap. Tuyap tu kurap. Dulu dia kurap. Dia dah berbelas-belas tahun dengan kita. Faham. Bang Kurap nama dia. Babang Tuyap. Okey. Faham. Okey, lagi 2. Lagi 2. Baru-baru ni saya ada selamatkan seekor kucing. Dia kecil je, warna hitam. Lumpuh, nama dia Smokey. Saya namakan dia Smokey. Yang tu saya dapat ilham daripada orang-orang. Saya tanya, saya minta pendapat saya punya orang-orang awam lah. Saya cakap nak bagikan nama dia apa. So ada yang recommend Smokey, ada yang recommend macam-macam, tapi saya pilih Smokey. Faham. 9 9. Dan terakhir 10. Yang terakhir Bello. Bello is kucing saya. Dia very special tapi dia dah tak ada.
Dia majoriti orang kenal saya is disebabkan dia lah. Sebab masa tu ada satu video yang viral pasal Belo ni lah. So Belo is a very special cat. Dia mati, dia lumpuh separuh badan saya bela dia daripada kecil, and then dia mati due to infection lah. Normally kucing yang paralyzed ni memang akan ada risiko infection sebab diorang tak boleh kencing normal kan. Faham. Okey, tadi ada berapa nama yang ada kisah di sebaliknya. Antara menariknya 500. Cerita sikit pasal nama dia 500 sebab apa? Okey, 500 ni dia actually kucing buta yang orang hantar kepada saya. Mula-mula saya tak namakan dia 500. Saya tak ingat. Mula-mula saya namakan dia ada something lah nama dia. And then one day dia hilang. Dia saya jaga dekat rumah. Dia kucing yang suka escape. So dia hilang. Masa tu saya risau. Faham. Saya memang risau sangat-sangat. So saya post dekat satu grup penduduk setempat kat sini lah. So saya cakap, saya tak tahulah apa yang bermain kat fikiran saya. Saya secara spontan, saya risaukan keadaan dia sebab dia buta. Macam mana dia nak Survive dekat kan? luar kan, takut kena langgar ke apa. So saya cakap, ada siapa-siapa tak jumpa kucing ni? Saya upload gambar dia. Kalau jumpa, saya nak menawarkan 500 sekali ada orang mesej saya dia jumpa kucing tu. Betul, kucing betul Yes, kucing betul. Saya terpaksa bayar 500. Itu kucing 500. Okey, apa lagi kucing yang di sebalik nama tu yang macam cerita dia unik sikit? Unik, miracle. Yes. Keajaiban, apa keajaiban yang dibuat? Keajaiban dia masa tu tahun 2000, saya rasa dalam 2017 saya selamatkan dia. Sekarang dah 2025. Dah berapa tahun dah kan? Dekat 10 tahun dah. So untuk kisah miracle ni, dia seekor kucing yang orang jumpa dekat tepi jalan dalam keadaan muka dia hancur. Oh my god. Yes, muka dia hancur. Masa tu memang banyak ulat. Mata dia dah tak ada dah. Hidung dia pun dah hancur. And then masa tu orang jumpa dia dalam keadaan dia menyusukan anak dia. Walaupun keadaan dia sakit macam tu teruk macam tu, tapi disusukan anak dia. Tadi saya nampak satu kucing dalam kenangan tau guys. Nanti kita akan borak pasal tu pula. Okay, next question. Okay, borak-borak juga. Tapi kita nak bagi makan ni. Ni kucing tengah banyak ni, diorang tengah makan wet food power cat tau. Sebenarnya power cat ni ada makanan kering, makanan basah. Power cat yang kering tu ada juga, yang comot pun power cat juga. Awak sebagai pencinta kucing, tapi pasal tak baru-baru ni kita dikejutkan dengan kekejaman manusia yang orang kata tendang kucing, tak suka tengok kucing, even sorokkan kucing pun ada. Awak pernah dengar tak cerita yang pemilik dia tu cari kucing dan jiran dia sorokkan kucing tu dan cuba sampai menangis kan? Ya, dia sorokkan dalam longkang. Contohlah. So apa pandangan awak tentang orang-orang macam ni? Pandangan saya untuk orang-orang macam ni, memang seharusnya ada undang-undang yang lebih ketat supaya orang-orang ni, yang orang-orang yang jahat ni akan lebih takut. Akan lebih takut untuk berbuat kekejaman terhadap haiwan lah. Sebab sekarang ni undang-undang tak begitu ketat macam manusia lah. Sebabnya kalau kena masuk pergi mahkamah sekalipun, dia just hukuman dia denda kan, tak ada yang dipenjarakan kan. Mungkin ada pun direman, tapi tak ada yang sampai betul-betul serius punya yang sampai kena dipenjarakan. Seterusnya, saya nak borak tentang cabaran. Orang okey, SI ni dah berapa tahun dah? SI kita start since 2012. Okey, tadi nak tanya sebab kucing ni macam bela manusia. Manusia perlu makan kan, kalau macam manusia, kalau anak kita perlu pendidikan. Dan juga macam kesihatan. So kucing ni macam mana? Kos dia, operation dia macam mana? Macam mana awak nak make sure diorang ni ada kata cukup makan kan? So apa awak punya orang kata, yelah, apa yang awak lakukan untuk pastikan diorang ni mencukupi? Untuk cabaran, semestinya daripada kewangan itu memang 100% memang kita selalu akan ada masalah kewangan. Bukan kat tempat saya je, mana-mana pusat pelindungan haiwan mesti ada masalah ni lah. Okey, yang kedua, masalah daripada segi tenaga dan masa lah. Itu pun salah satu cabaran. So untuk daripada segi kewangan, kita setiap bulan kita perlukan minimum is 25,000 sebab kita ada dalam 300 ekor kucing, and then saya ada 4 orang pekerja. Lepas tu untuk kita menyewa lot kedai 3 tingkat ni sebulan 3,000 untuk kos 2,800 untuk kos menyewa lah, sebab kita memang menyewa kat sini.
And then untuk makanan kucing pula, kita biasanya kita akan beli secara borong. So untuk per month kita perlu dalam 450 kg makanan kucing, makanan kering lah. So biasanya untuk kos tu dalam 3,000 lebih jugalah. And then kita kat sini juga guna Pinewood. Pinewood ni tempat dia kencing dan berak. Yang tu pun kita order direct supplier. Biasanya dalam 2,000 lebih kos dia lah. So tak termasuk bil vet, bil ubat-ubatan dan sebagainya. And then untuk daripada segi tenaga dan masa tu memanglah kadang-kadang kita pun ada kehidupan kita pun ada keluarga yang kita nak fokus kan. So kita macam berbelah bagilah. Tapi nak tak nak pun dorang adalah tanggungjawab kita kat sini, so kita tetap kena teruskan macam biasa. And one thing, kita punya tempat kita memang beroperasi setiap hari. Kita tak pernah tutup, kita tak ada pekerja, kita tak ada orang yang uruskan mereka. Memang setiap hari akan ada orang yang uruskan mereka. Faham. Yes. So macam Ain sebenarnya ada kerja lain juga hari kita. Saya bahagian apa? I mean like dalam bidang apa sebenarnya? Saya most likely to meniaga lah. Saya meniaga sendiri, and then saya juga kadang-kadang saya ada ambil part time as a clerk lah, kerani. So macam tu je lah kehidupan saya kat sini. So thank you guys yang banyak tolong kat rumah SI ni. So kalau lah orang nak menyumbang kan, macam mana prosesnya? DM awak ke? Untuk menyumbang boleh menghubungi saya. Saya biasanya banyak saya akan update dekat IG saya, personal Instagram saya, ataupun saya ada juga page SI Home Shelter, tapi kebanyakan dekat IG saya lah, Nurul Ain Abdul Hamid. Ataupun boleh hubungi saya juga. Nak bagi nombor phone ke? Nak bagi PM dekat IG? Sebab kan bagikan ramai pula telefon ni kan? Tak apa, boleh. Boleh je. Bukan telefon, saya takut scammer tu. Tak ada. Jangan nak scam. Tapi saya bagi orang kata, orang nak bagi kita percuma, kita cuba bagi hadiah sumbangan dekat sini. Kan dia kena bayar something adoption. Saya tak terima apa-apa bayaran untuk adopsi. Saya memang tak terima. Cuma mungkin awak boleh hadiahkan 10 kg makanan kucing untuk mereka ke. Saya terima je. Dan saya pula dekat sini kita tak memilih brand apa pun. Orang nak bagi brand murah ke mahal ke, saya terima je. Sebab apa? Sebab kucing saya diorang makan je, as long as kita mix, campur. Kalau kibas yang diorang tak biasa lah, kita akan campur dengan kibas yang diorang biasa makan. Diorang memang makan je semua. Tapi yang istimewanya rumah ni, macam tadi kalau nak adopt, semua kucing kat sini telah pun di spay, neuter, dan vaccinated already. Tu pentingnya vaksin. Dan diorang kat sini sihat untuk dia adopt. Okay, saya nak last question lah. Sebenarnya kucing-kucing dekat sini sebenarnya diorang ni selain diselamatkan, ada tak orang yang macam tinggalkan kucing ke kat sini atau macam mana? Macam mana kucing-kucing ni sebenarnya asal dia selain diselamatkan apa lagi? Saya dekat sini saya tidak sama sekali menerima kucing serahan. Sebab apa? Sebab pada saya, setiap pemilik kucing-kucing ni adalah tanggungjawab dan komitmen mereka sampai mati. Saya memang tak terima kucing serahan, dan saya berharap jika mereka tidak ada apa-apa masalah, tak ada benda yang terpaksa mereka memberikan kucing kepada orang lain, lebih baik kita jaga je sampai mati. Sebab kucing ni, saya anggap mereka sebagai keluarga. So bila orang nak hantar kucing yang mereka dah jaga dah lama, tiba-tiba datang ke shelter, so saya rasa macam diorang punya environment tu tak sama. Kucing yang kita dah jaga kat rumah, tiba-tiba datang kat shelter, diorang takkan biasa untuk hidup dekat sini. So saya memang tak akan terima kucing serahan, dan fokus saya adalah kucing yang sakit dan kritikal sahaja. Kucing sehat jalanan tu saya tak ambil. Kucing yang sehat dekat jalanan saya memang tak akan ambil, sebab kita memang tak mampu nak bawa masuk semua. So saya, kalau untuk kucing jalanan, saya akan fokus kita buat pemandulan saja. Kita panggil TNRM. Kita tangkap, and then kita mandulkan mereka, and then kita lepaskan mereka semula di jalanan. Itu adalah lebih baik lah, supaya kita dapat kawal populasi kucing. So macam mana nak tahu dia nak kena mandul ke tak? Cuba tengok kat telinga je. Yes. Majoriti kucing-kucing saya semua, yang vet, diorang akan potong telinga, snip. Tapi ada setengah vet yang tak buat. Tapi untuk vet yang saya selalu pergi, diorang memang akan buat. Sebab kadang-kadang kita takut diorang terlepas dekat jalanan kan. Kalau jantan tu kita boleh tengok ada ke tak ada. Kalau betina,
kalau diorang tak potong tapi dia dah dimandulkan, doktor terpaksa buka balik. Faham. So Ni macam kita tak identifikasi lah. Yes. Okey. Pendek kata, apa harapan Ain kepada orang kat luar sana selain membantu SR Shelter pun bagus juga dan mungkin sebagai pencinta kucing, apa pesanan kepada mereka? Sebagai pencinta kucing, saya berharap agar setiap masyarakat ada sifat empati terhadap haiwan-haiwan jalanan. Kalau kita tak suka pun tak apa, sebab saya faham kadang-kadang ada orang yang dia allergic, dia ada satu apa yang tak boleh dengan kucing, ada satu penyakit macam fobia dengan kucing. Saya faham. So saya tak salahkan orang-orang macam ni lah, tapi kalau kita tak suka ataupun kalau kita fobia dengan kucing, cukup, just kita jangan aniaya mereka. And then saya harap juga untuk mereka yang menyayangi kucing, pecinta kucing, sama-samalah kita memartabatkan haiwan jalanan, sebab macam saya ataupun kawan-kawan rescuer saya yang ada shelter, kita tak mampu nak buat sendiri tanpa bantuan orang ramai. So kalau ada yang tak mampu untuk buat macam apa yang saya buat, so kita support orang-orang seperti kita lah, seperti saya dan kawan-kawan saya. Macam itulah. Itu saja. Itu saja. Okey, so kalau nak tengok ragam-ragam kucing ni, bolehlah pergi check out page SR Shelter. Apa nama page-nya? Nama IG saya Nurul Ain Abdul Hamid. Nurul Ain Abdul Hamid. Lepas ni ramailah follow Nurul Ain Abdul Hamid kan. Make sure tahu jangan kacau. Tuan ni kacau nak bagi sebab semangat untuk kucing-kucing ni. Okey, alright. Terima kasih dan thank you sebab follow dan tengok Powercat channel dan juga support CSR kita. Nama CSR kita lah Perfect Care, si comot by Powercat. Okay? Thank you Powercat. So apa yang saya suka tentang pergi rumah kucing ni, setiap rumah kucing tu ada dia punya cerita tersendiri. So macam ni dalam kenangan Benji. Benji dah tak ada lagi bersama kita, so kita nak cerita pasal Benji. Benji ni kucing yang macam mana? Jom kita tanya Ain. Oops. Hai Ain. Hai. So tadi kita nampak dekat pintu tu dalam kenangan Benji. Boleh tak cerita sikit Benji ni kucing yang macam mana pula bila dia meninggal lah? Okey, Benji ni saya tak silap saya selamatkan dia tahun 2000 berapa dia? Beberapa tahun lepas lah. So Benji ni adalah seekor kucing yang disahkan mempunyai kanser, tumor lah. Ketumbuhan yang dekat sini. Tapi kita dapat selamatkan dia beberapa bulan saja, tak sampai setahun lah, kemudian dia dah pergi. So waktu tu untuk dalam veterina belum lagi ada kemoterapi lah. Kalau tak mungkin kita, yang sekarang kan dah ada kan, sebelum ni memang tak ada. So kita tak dapat buat apa-apa, kita just dapat bagi antibiotik, treatment yang biasa saja. At the end dia mati. So macam Benji tu siapa yang lukis tu? Benji tu ada orang follower saya, Aku Nafi, tak silap saya, dia yang lukiskan. Kira macam dia buat benda tu macam mengenangkan untuk Benji ni lah. Hampir menitis air mata Puan Ain je lah. Kucing ni bila orang kata kenal lama ke sekejap ke kan, bila dah biasa tengok tiba hilang dia, kita akan rasa kehilangan tu. Kita akan rasa, benda tu memang terasa lah sebab dia very special cat. Sebab saya memang jarang ada case yang sebeginilah, yang sampai muka dia bengkak semua, sebab kita dah ikhtiar macam-macam cara. Kita dah bawa ke beberapa vet untuk second opinion. And then kita dah cuba pelbagai macam traditional method, macam ubat-ubatan kan, pun tak dapat diselamatkan. Tapi sekurang-kurangnya apa yang saya rasa puas is bila kita dapat bagi kasih sayang at the end of the life lah. Dia punya saat-saat akhir hidup dia lah, sekurang-kurangnya dia dapat rasa kasih sayang tu. Okey, so saya nak tanya juga, apa beza tingkat ni? Saya tengok yang dalam ni diorang dalam kurungan. Yes. Kalau dekat atas mereka bebas. Apa beza tingkat ni dengan dekat atas? Untuk tingkat 1, kucing-kucing yang dekat sini is kita panggil sebagai macam ward lah. Ward untuk kucing-kucing yang dalam rawatan, kucing yang kita tak mandulkan lagi, ataupun anak-anak kucing. So anak-anak kucing ni kita tak boleh campur sebab anak kucing imun dia tak kuat. So kita tak boleh campur dengan kucing yang dewasa sebab kita kadang-kadang dekat shelter ni kita tak tahu ada virus ke tak ada virus kan. So kita asingkan. And then untuk kucing mandul, biasanya saya memang akan tunggu surat pemandulan lah untuk kita mandul slow-slow. Saya takkan, sebab kita pun tak berkemampuan. So kita tak mampu nak mandul secara banyak. So kita slow-slow. So yang tak mandul kita kurung dulu dekat sini. And lastly is kucing yang dalam rawatan.
Kucing yang dalam rawatan yang macam flu yang teruk, macam ni kan, teruk kan. And then kucing yang ada luka, kucing yang sawan, so kita memang akan asingkan dekat sini. So untuk level 1, kita ada juga kucing yang FIV, kucing yang ada virus. Pun diasingkan juga. Yes, pun diasingkan di sebelah sana. Macam kucing FIV tu dia memang tak dapat diselamatkan lagi kan? FIV ni dia macam manusia HIV kan. So in cat pun sama juga. Dia sejenis satu penyakit, satu virus yang melibatkan immune system lah. So